Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sejumlah wang, yakni dalam bentuk dinar atau dirham, emas atau perak. Kerana itulah bentuk wang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti hari ini yang menggunakan wang kertas. Nabi memberikan sejumlah wang kepada Umar, lalu dia berkata, berilah yakni wang ini kepada orang yang lebih memerlukan daripada saya. Yakni aku tidak berkehendak kepadanya. Mendengar jawapan Umar tersebut, Rasulullah menjelaskan, ambillah. Yani Nabi suruh ambil. Setelah itu terserah kepada engkau nak buat apa. Sama ada engkau nak simpan atau engkau nak sedekahkan kepada orang lain. Wang yang diberikan kepada engkau dalam keadaan engkau tidak mengharapkannya atau memintanya. Maknanya apa? Wang itu datang secara, istilah yang saya nak guna, tiba-tiba. Wang yang diberi kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah. Maknanya ambil. Juga antara kesimpulan daripada hadis ini ialah sekiranya seseorang itu mendapat pemberian daripada pihak berkuasa, maka itu halal baginya menerimanya sekalipun dalam keadaan dia kaya. Boleh menerima pemberian daripada pihak berkuasa, pemerintah, kerajaan, walaupun dalam keadaan kita kaya, kerana itu tidak termasuk dalam meminta-minta. Kalau orang tu mendapatinya tanpa dia berharap kepadanya ataupun meminta-minta daripadanya.